Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ainur Yasmin Balkis binti Abdul Fattah, nombor matrik 230628. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 yang bertajuk menghuraikan penggunaan tata bahasa sebagai bahan pengajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP tingkatan 4 di bawah kursus LHE 3102 pengajaran Nahu Bahasa Melayu. Aspek tata bahasa yang telah saya pilih iaitu morfologi, standard pembelajaran 5.1.3 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks. Di bawah standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Sekarang saya akan menerangkan tentang takrifan standard pembelajaran 5.1.3 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks. Maksud mengenal pasti ialah mengetahui sehingga dapat menyatakan dengan pasti. Maksud menggunakan pula melakukan sesuatu dengan mengambil sesuatu sebagai tujuan. Maksud kata ganda ialah kata yang diucapkan berulang sepenuhnya atau sebahagiannya. Maksud akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Maksud betul ialah benar dan tidak salah. Maksud mengikut ialah pergi bersama-sama dengan menurut, mengiring dan menyertai. Maksud konteks pula ialah menentukan atau menunjukkan erti perkataan yang terkandung di dalamnya. Terdapat 4 aspek penting dalam standard pembelajaran yang telah saya pilih. Yang pertama, kemahiran iaitu mengenal pasti dan menggunakan. Yang kedua, sistem bahasa iaitu bentuk kata ganda dan akronim. Dan yang terakhir, ukuran penilaian iaitu dengan betul mengikut konteks. Objektif standard pembelajaran 5.1.3 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks. Yang pertama, menentukan bentuk kata ganda dan akronim berdasarkan petikan. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata ganda dan akronim. Baiklah semua, sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk kata ganda dan akronim. Kita mulakan dengan bentuk kata ganda. Jenis bentuk kata ganda yang pertama iaitu kata ganda penuh. Contohnya, murid-murid, guru-guru, kanak-kanak dan elok-elok. Yang kedua iaitu kata ganda separa. Contohnya, pepohon, lelaki, berbola, kekuda, kekabu dan tetamu. Dan yang ketiga iaitu kata ganda berentak. Contohnya, sayur mayur, hiruk pikuk, kuih muih dan gunung ganang. Sekarang beralih pula kepada bentuk akronim. Terdapat 4 jenis bentuk akronim iaitu yang pertama, cantuman huruf awal perkataan. Contohnya, adun, abim dan ikin. Yang kedua, cantuman huruf dan suku kata perkataan. Contohnya, perhilitan, proton dan mara. Yang ketiga, cantuman suku kata awal perkataan. Contohnya, perkeso, tadika dan kugiran. Dan yang terakhir, cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain yang mengikutinya. Contohnya, jentolak dan jenama. Baiklah semua, sekarang saya akan menerangkan tentang langkah pengajaran untuk standard pembelajaran 5.1.3. Yang pertama, guru menggunakan bahan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dan juga sumber lain. Bahan adalah seperti berikut. Yang pertama, buku teks halaman 37 dan bahan sokongan lain. Guru juga menggunakan kertas sebak dan pen marker. Langkah pengajaran yang kedua, guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Yang ketiga, guru memberi arahan iaitu kumpulan A dan B menyenaraikan kata ganda, manakala kumpulan C dan D menyenaraikan akronim dalam petikan.
Langkah pengajaran yang keempat iaitu murid diminta untuk menulis hasil carian beserta dengan satu ayat mengikut konteks pada kertas sebab. Yang kelima, setiap kumpulan diminta untuk membuat pembentangan hasil kerja mereka. Yang keenam, guru akan bersoal jawab dengan murid tentang jenis kata ganda dan akronim yang dijumpai oleh mereka semasa sesi pembentangan. Yang ketujuh, guru memberikan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman murid. Ini merupakan teks petikan bentuk kata ganda yang saya peroleh dari bahan lain. Teks petikan ini bertajuk Kampung Sentosa, Bersih dan Indah. Ini pula teks petikan bentuk akronim yang saya peroleh daripada buku teks tingkatan 4 Bahasa Melayu halaman 37. Teks petikan ini bertajuk Alam Kerjaya Terbentang Luas. Sekarang kita telah sampai di penghujung video. Kesimpulannya, standard pembelajaran 5.1.3 yang mengutamakan pemahaman dan penggunaan bentuk kata ganda serta akronim dengan betul mengikut konteks merupakan satu aspek yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.